Bayangkan satu pentas yang besar. Seekor musang berdiri dengan bangganya, berucap kepada sekumpulan ayam menjanjikan masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu mereka. Ayam-ayam mendengar dengan penuh harapan. Tapi dari kalangan mereka, seekor ayam yang berani melangkah ke hadapan dan mempersoalkan niat sebenar musang itu. Adakah janji-janji ini untuk kebaikan mereka atau hanya untuk keluarga dan kroni musang itu sahaja? Di tempat lain pula, seekor serigala berdiri tegak di hadapan sekumpulan kambing biri-biri menyampaikan retorik manis yang sama. Seruan untuk memilihnya demi kesejahteraan generasi akan datang disambut dengan kepercayaan membuta tuli. Namun, seekor biri-biri yang bijak bangun dan bertanya, adakah ini benar-benar untuk mereka atau sekadar helah pemangsa? Sebesar manapun isu durian musang king diraup, jangan lupa, semuanya berpunca daripada pemimpin hipokrit dan pengkhianat yang kita sendiri sokong. Mereka yang umpama serigala berbulu domba. Mereka tidak datang dengan taring tersembul, tetapi dengan janji-janji manis yang menutupi sifat tamak dan licik mereka. Kita tidak boleh tertipu dengan penampilan lagi, dan perlu ingat untuk melihat siapa yang sebenarnya di sebalik topeng itu. Sudah tiba masanya untuk kita bangkit bersama dan menolak ahli politik yang penuh tipu daya ini dan janji-janji manis mereka. Marilah kita bersatu di belakang raja kita. Kita tidak lagi memerlukan ahli politik untuk mengurus dan mengawal hidup kita. Kembalikan kuasa mutlak kepada raja. Daulah tuanku, daulah tuanku.